sebalik kejayaan seorang insan, pasti hadirnya seorang guru yang tidak pernah jemu mendidik. Mereka hadir dengan ilmu, membimbing dengan kasih sayang dan mendewasakan kita dengan pengorbanan. Hari ini, seluruh warga sekolah berhimpun bagi meraihkan insan yang menjadi cahaya kepada masa depan negara. Selamat datang ke sambutan Hari Guru peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkebang bagi tahun 2026 yang bertemakan Guru Bitara Nadi Negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nadiatul Fahani membawakan siaran khas Mengkebang Channel sempena sambutan Hari Guru peringkat sekolah tahun 2026. Guru bukan sekadar pendidik di dalam kelas, tapi insan yang membina harapan, menyulam impian dan menjadi nadi kepada kemajuan negara. Tema sambutan pada tahun ini ialah Guru Bitara Nadi Negara. Cukup besar maknanya dalam menghargai jasa para pendidik dan tidak pernah mengenal erti penat lelah. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan bagi memeriahkan sambutan pada hari yang penuh bermakna ini. Untuk mengetahui suasana di lokasi sambutan, kita terus ke wartawan lokasi Wan Zulaika Safia. Silakan Zulaika. Terima kasih diucapkan kepada pengacara Nadiatul Farahani. Saya kini berada di Dewan Jubli Perak yang sedang berlangsungnya majlis sambutan Hari Guru tahun 2026 dalam suasana yang amat gembira dan penuh bermakna. Sejak awal pagi lagi, para guru disambut dengan tepukan gemuruh oleh para murid-murid. Sesungguhnya tugas sebagai seorang guru adalah tugas yang sangat mulia. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru. Hari ini hari kita. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah jalan orang lain. Terima kasih cikgu kerana menjadi cahaya penyuluh dalam kegelapan kejahilan kami. Kesabaran. kami terhadap tugas kami, pada cita-cita murni pekerjaan kami, masyarakat, kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami. Jelas terpancar kegembiraan pada wajah para guru yang disambut secara meriah pada hari ini. Antara aktiviti yang berlangsung pada hari ini ialah persembahan nyanyian, penyampaian hadiah, bacaan sajak serta acara khas bagi menghargai jasa guru-guru.
Sesungguhnya majlis ini bukan sekadar majlis tahunan tetapi lambang kasih sayang keluarga sekolah kepada insan yang telah banyak berjasa mendidik anak bangsa. Jelaslah bahawa majlis pada tahun ini berjaya menentukan warga sekolah demi menghargai jasa serta pengorbanan guru. Saya serahkan siaran kepada pengacara bertugas. Silakan ya Datuk Farahani. Terima kasih kepada Wartawan Kasih Wan Zulaikha Safia. Sesungguhnya, guru bukan hanya mengajar mengenal huruf dan angka, tetapi mendidik manusia mengenal nilai kehidupan. Wali Nam Sari